Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم الحليم. الحمد لله. Amin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas junjungan kita baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih berikan kita peluang untuk dapat bertemu, untuk saling bermuzakarah dan saling ingat, mengingati, dan saling memberi manfaat satu sama yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan segala amalan kita itu amalan yang ikhlas kepadanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada 10 hari terakhir ini menjadikan kita orang yang dekat dengannya, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dia perlu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia perlu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia perlu mengaku kesalahannya sekiranya ada dosa-dosa yang kita pernah lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat yang nasuh, satu taubat yang tulus, yang betul. Sebab tu syarat taubat sebagaimana yang telah diletakkan oleh para ulama, syarat taubat ada 3. Pertama sekali, kita menyesal atas dosa yang kita lakukan. Yang kedua, kita beristighfar, mohon maaf daripada Allah. Yang ketiga, kita azam tak akan kembali. Kita azam tidak akan kembali melakukan dosa tersebut. Dengan 3 syarat ini, insya-Allah Allah akan terima taubat kita. Dan untuk kita dapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu bertaubat. Itu kalau kita buat dosa dan kesalahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita buat dosa dan kesalahan kepada orang, maka syarat dia dengan kita bertaubat, kita kena minta maaf daripada orang yang kita buat salah kepadanya. Itulah yang diajarkan oleh baginda SAW kepada kita, manusia yang paling agung akhlaknya sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan teruskan, habiskan cerita semalam, cerita peperangan Al-Ahzab, ataupun ini dipanggil peperangan Al-Khandaq, Parit, yang mana dalam peperangan ini macam-macam perkara yang berlaku daripada mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam, peristiwa-peristiwa yang berlaku, keimanan para sahabat, kepercayaan para sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepercayaan para sahabat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kerjasama Rasulullah SAW dengan mereka, usaha mereka untuk menjaga umat Islam, usaha mereka untuk menyampaikan dakwah, usaha mereka untuk sebarkan agama Islam. Dan agama Islam sampai kepada kita sekarang bukan dengan senang. Ada para sahabat yang berjuang 1400 tahun yang lalu, mereka korbankan, ada daripada kalangan mereka. Minta maaf, kita nak tukar tempat sebab masya-Allah di sini ada banyak kucing. Jadi kita tukar tempat sekejap, insya-Allah. Sekejap.
Aywa. Maka Islam sampai kepada kita bukanlah dengan cara yang senang, tapi dengan pengorbanan para sahabat baginda SAW yang luar biasa. Daripada mereka ada yang kurbankan nyawanya, ahli keluarganya, hartanya. Mereka sanggup berhijrah tinggalkan tanah air Mekah. Mereka pergi ke Madinah, ke tempat orang, demi agama Islam, demi menyebarkan agama Islam, demi dakwah, demi menjaga Rasulullah SAW. Maka Alhamdulillah kita perlu bersyukur. Kita lahir-lahir dah jadi Islam. Ini adalah satu nikmat yang luar biasa. Nikmat yang paling besar, yang paling agung. Kita lahir dalam keadaan kita orang Islam, Muslim. Tak ada kesusahan. Tak perlu pergi berperang. Tak perlu ada orang datang memerangi kita, suruh kita Islam. Lahir-lahir dah jadi Islam. Alhamdulillah, ini adalah nikmat yang paling besar. Kalau ada nikmat ini sudah memadai. Sebab dengan nikmat ini kita akan berjaya dunia dan akhirat. Kalau orang itu bukan Islam, banyak mana pun hartanya di dunia, banyak mana pun kemewahan yang dia ada, senang mana pun dia, dan kalau dia memiliki semua, dia memiliki dunia dan seisinya, kalau dia tidak ada nikmat ini, itu nikmat agama Islam, tidak ada faedah daripadanya, dan di hari kiamat nanti dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka Alhamdulillah kita perlu bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan kita sebagai Muslim tanpa ada kesusahan, keluar daripada perut sudah jadi Islam. Ini hasil perjuangan para sahabat Rasulullah yang sanggup jaga malam, tidak tidur dalam peperangan ini, gali parit dalam keadaan sejuk, lapar, dan sebagaimana yang kita sebut sebelum pada hari semalam, ada daripada mereka yang ikat batu dekat perut sebab terlalu lapar dan sejuk, sangat sejuk pada ketika itu. Tamam. Tapi mereka tetap meneruskan perjuangan. Mereka tetap ingin mempertahankan kota Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam mereka mempertahankan Madinah, orang-orang kafir daripada kaum Quraisy pun mereka sudah sampai di sekeliling Madinah. Apabila kaum Quraisy sampai ke sekeliling Madinah, mereka terkejut dengan rancangan para sahabat baginda SAW dan Nabi SAW. Mana mereka sampai Madinah, mereka tengok ada parit yang besar. Maka ada daripada kalangan mereka yang terjatuh dalam parit itu. Ada yang patah, ada yang mati dan sebagainya. Dan mereka tidak dapat melepasi parit itu kerana parit itu dalam dan besar dan luas. Dan para sahabat Rasulullah duduk di sekeliling parit itu. Sekiranya ada orang datang nak melepasi, nak turun, dia sudah ditembak dan sudah mati. Maka mereka, kaum Quraisy berbincang dengan ketua mereka pada ketika itu, Abu Sufyan, apa yang mereka perlu buat. Mereka kata, kita dah buat perjanjian tak akan undur selagi kita tidak membunuh Muhammad. Maka mereka bersepakat untuk buat campaign, duduk di situ, tengok cara macam mana nak serang Madinah dan nak jajah Madinah. Maka mereka buat campaign, mereka duduk buat kemah di sekeliling Madinah, tunggu waktu yang sesuai dan jalan yang sesuai untuk mereka masuk Madinah dan menyerang sahabat Rasulullah dan membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah tetap mempertahankan Madinah pada ketika itu, dan macam-macam mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam berlaku pada ketika itu. Dan pada satu malam para sahabat Rasulullah tidur. Keesok pagi melihat bahawa ada daripada kaum orang-orang musyrikin sudah melepasi parit itu. Ada satu kumpulan yang mereka dapat turun buat jalan dan mereka dapat melepasi parit itu. Maka para sahabat Rasulullah terkejut. Lalu baginda SAW suruh Sayyidina Ali dengan sebahagian daripada sahabat untuk pergi dan berlawan dengan mereka. Baginda SAW bagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu serban dia sendiri, dan baginda SAW bagi Sayyidina Ali
pedang Rasulullah sendiri, nama dia pedang Rasulullah, Dzulfaqar atau Dzulfiqar. Rasulullah SAW bagi dia, ini pedang aku. Maka Sayyidina Ali terus ambil pedang Rasulullah dan dia ambil serban baginda SAW dan pergi jumpa dengan kumpulan yang dapat melepasi parit itu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sampai dan Sayyidina Ali tengok dan melihat ada seorang yang pakai topeng, ditutup muka, tinggal mata sahaja, dan dekat mata dia itu ada parut-parut, kesan daripada parut, menunjukkan orang ini adalah orang yang pernah berperang sebelum ini dan dia pernah cedera. Dan Sayyidina Ali dia terus mengenal orang itu. Orang itu nama dia Abd Wid. Naam. Maka Qurrah bin Abd Wid. Orang ini dekat peperangan Badar dia sudah cedera dengan orang Islam. Orang Islam sudah tikam dia. Orang Islam dia hampir mati tapi dia selamat. Dan dekat muka dia ada parut-parut, ada kesan-kesan daripada peperangan Badar. Tapi dia masih tidak puas hati. Dalam peperangan ini dia keluar sekali. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia terus kenal orang itu. Dia kata, kamu Ghurrah, wahai kamu ni Ghurrah betul. Aku kenal engkau. Maka Ghurrah kata, ya aku Ghurrah. Maka Sayyidina Ali kata, wahai Ghurrah, kamu dikenali sebagai orang kalau diberi dua pilihan mesti akan pilih satu pilihan. Kalau diberi dua benda, dua pilihan, kamu akan pilih satu. Walaupun benda itu susah, dia tak akan tak pilih. Dia mesti akan pilih salah satu daripada dua pilihan yang diberikan kepada dia. Maka Ghurrah kata, ya betul apa yang kamu katakan Ali. Maka Sayyidina Ali kata, aku akan bagi kamu dua pilihan. Dan kamu pilih. Pilihan yang pertama, aku mengajak engkau masuk Islam. Sayyidina Ali ajak dia masuk Islam, suruh dia masuk Islam, minta dia masuk Islam. Maka Ghurrah kata, pilihan ini aku tidak terima, tolak. Bagi pilihan yang kedua. Sayyidina Ali kata, pilihan yang kedua, kita berlawan. Maka Ghurrah kata, berlawan, aku tidak mahu melawan engkau sebab aku tak suka untuk melawan engkau. Kamu masih kecil. Dan sebenarnya Ghurrah ini dia ada hubungan dengan Sayyidina Ali. Dia kata, aku tidak mahu bunuh engkau. Aku tidak suka untuk melawan engkau. Apa kata Sayyidina Ali pada ketika itu? Sayyidina Ali kata, tetapi aku suka melawan engkau. Aku suka bertarung dengan engkau. Aku suka berperang dengan engkau. Sayyidina Ali, seorang yang berani. Seorang yang tidak takut apa-apa pun. Kuat mana pun orang yang ada di hadapannya, Sayyidina Ali tetap melawan. Dekat mana pun orang yang di hadapannya, kalau orang itu salah, maka tetap Sayyidina Ali akan mempertahankan kebenaran. Di sini kebenaran agama Islam, dan yang ada di hadapannya ini kafir harbi, kafir yang memerangi orang Islam, datang ingin memerangi orang Islam. Maka Ghurrah kata, okey, kalau macam tu tak apa. Ghurrah turun daripada dia punya kuda dan Ghurrah bunuh, pancung kepala kudanya. Apa maksud di sini? Maksud di sini Ghurrah nak bagi tahu kepada Sayyidina Ali, aku tidak akan undur, aku tidak akan lari. Bukti dia apa? Tengok, kuda aku dah bunuh. Jadi di sini aku nak melawan engkau sama ada aku bunuh engkau atau aku dibunuh. Ini Ghurrah ni adalah orang yang berani juga. Walaupun dia kafir tapi dia berani. Maka mereka pun mula melawan. Lawan. Sampailah Sayyidina Ali jatuhkan Ghurrah ke lantai. Tapi Sayyidina Ali tidak mahu pancung kepala Ghurrah hal keadaan dia tengah baring. Sebab ini Sayyidina Ali dia rasa tak sesuai. Aku ingin pancung kepala dia hal keadaan dia berdiri. Barulah itu dikira lawan yang betul. Tapi kalau dia sudah baring dan aku datang pancung kepalanya, maka Sayyidina Ali dia tidak mahu pancung kepala Ghurrah ini hal keadaan dia tengah baring. Lalu Sayyidina Ali dia cuba untuk berdiri, tunggu Ghurrah itu berdiri balik untuk melawan. Waktu Sayyidina Ali cuba untuk berdiri daripada Ghurrah ini, Ghurrah dia keluarkan satu pisau
dan dia cuba menikam Sayyidina Ali. Tetapi Sayyidina Ali dia terus perasan, Sayyidina Ali larikan badannya dan Sayyidina Ali terus pancung kepala Ghurrah ini. Lalu pada ketika itu semua peneman Ghurrah yang dapat melepasi para itu lari dan mereka kembali balik ke tempat asal mereka. Kemudian Sayyidina Ali kembali kepada baginda sallallahu alaihi wasallam cerita apa yang berlaku, dan orang-orang kafir yang lari itu yang mereka kembali cerita kepada kaum mereka apa yang berlaku dengan Sayyidina Ali. Kemudian para sahabat Rasulullah teruskan menjaga Madinah dalam keadaan lapar, dalam keadaan sejuk, ujian, kesusahan dan macam-macam yang berlaku pada ketika itu. Sehinggalah Rasulullah SAW kesian kepada para sahabat Rasulullah SAW. Nabi SAW kesian kepada para sahabat Rasulullah SAW, dan pada akhirnya Nabi SAW doakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada seorang Nabi SAW kesian kepada para sahabat Rasulullah, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam pada satu malam selepas doakan Allah Subhanahu Wa Taala, baginda sallallahu alaihi wasallam pada satu malam minta Nabi semayang. Lalu baginda SAW minta seorang daripada para sahabatnya untuk pergi tengok macam mana rancangan orang-orang kafir dan kaum Quraisy di luar Madinah. Nabi SAW minta seorang sahabat untuk pergi tengok sebagai pengetip, tengok apa yang mereka tengah buat, macam mana hal mereka, macam mana situasi dan keadaan mereka sekarang. Selepas beberapa hari sejuk, panas dan lapar, orang Islam lapar, dia pun mesti akan ada kesusahan sebab mereka duduk bukan di rumah, kemah, macam-macam kesusahan mereka hadapi. Maka Rasulullah minta siapa daripada para sahabat, siapa yang akan pergi tengok keadaan kaum Quraisy di luar Madinah sana, dia akan masuk syurga. Pada ketika itu semua para sahabat sejuk, lapar, penat. Tak ada seorang pun daripada para sahabat Rasulullah mampu berdiri, menunjukkan kesusahan yang mereka hadapi pada ketika itu. Kelaparan, sangat lapar. Tak ada siapa pergi berdiri dan keluar pergi ke luar Madinah tengok macam mana situasi orang-orang kafir di luar sana. Nabi SAW bagi satu tawaran lagi, kata siapa yang boleh pergi tengok orang-orang kafir, dia akan meneman aku di dalam syurga. Jadi teman aku di dalam syurga. Sahabat Rasulullah pada ketika itu mereka sangat lapar, sejuk, pakaian tak cukup, perut kosong, susah dan sebagainya. Tak ada siapa pun yang mampu berdiri. Kita kalau mandi contohnya dan kita keluar, kita tak keluar pun, contoh kita mandi dekat tempat yang sejuk dan kita keluar ke tempat yang sejuk, kita keluar ke bilik yang ada aircon, kita akan matikan aircon dan kita akan pakai, kita akan ambil tuala, kita akan keringkan badan, lepas tu kita akan pakai baju cepat-cepat. Kita tak akan mampu duduk lama-lama. Sebab apa? Sebab terlalu sejuk, terseksa dengan kesejukan. Itu juga keadaan para sahabat Rasulullah pada ketika itu. Sebab itu mereka tidak mampu untuk keluar. Dan pada akhirnya Nabi SAW suruh seorang sahabat, nama dia Hudzaifah bin Yaman. Nabi kata, wahai Hudzaifah bin Yaman, pergi tengok berita dan keadaan kaum Quraisy di luar sana. Maka Hudzaifah bin Yaman pergi. Dia dengar perintah Rasulullah. Dia dengar dan dia pergi tengok kaum Quraisy di luar sana. Pada ketika itu dia sampai dan dia tengok kaum Quraisy di sana, ada satu angin yang kuat. Angin yang kuat
yang angin itu sentiasa memadamkan api. Kaum Quraisy diorang akan hidupkan api untuk diorang rasa panas sikit. Tapi angin itu memadamkan api. Setiap kali diorang cuba masak, angin yang kuat datang, terbalikkan periuk, terbalikkan alat-alat makan mereka. Mereka tak dapat masak, mereka tak dapat panaskan badan mereka disebabkan angin yang gencang itu. Lalu mereka buat keputusan untuk undur diri, habis. Mereka kata kita dah duduk lama dan Muhammad ini dia dah buat paling yang besar, kita tak dapat mengatasi, dan macam-macam kesusahan yang kita hadapi di sini, angin, sejuk, lapar. Kata Abu Sufyan, ketua mereka, apa kata kita balik ke Mekah balik. Maka mereka undur dan balik ke Mekah semula, dan pada ketika itu kemenangan milik orang Islam dengan usaha mereka, dengan persatuan mereka, dengan kerjasama mereka, dengan iman mereka, taqwa mereka, kepercayaan mereka kepada Allah, kepercayaan mereka kepada baginda SAW, kaum Quraisy dan 10,000 askar daripada orang-orang kafir tidak dapat mengalahkan orang Islam di Madinah, tidak dapat jajah Madinah. Dan pada ketika itu orang Islam gembira dan menang, lalu mereka kembali dan hidup seperti biasa. Inilah pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa ini ataupun daripada peperangan ini, untuk kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa percaya, sentiasa yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa letakkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati kita. Sebagaimana yang telah disebutkan, man kana Allahu ma'ahu famada faqad. Siapa ada Allah, maka apa yang dia tak ada. Kalau kita dah ada Allah, semua benda kita dah ada. Tapi wa man lam yakun ma'ahu Allah famada wajad. Siapa tak ada Allah, tak ada dalam hati dia Allah, tidak percaya kepada Allah, tidak yakin kepada Allah, maka apa yang dia ada? Walaupun dekat dari luar, segi luaran dia memiliki semua benda, semua kesenangan, kalau dalam hati dia tak ada Allah, maka dia tak ada apa-apa pun daripada dunia ini. Jadi kalau kita ada Allah, kita ada semuanya. Tapi kalau di dalam hati kita tidak ada Allah, maka kita tidak akan ada semuanya. Seperti para sahabat Rasulullah dalam peperangan ini, mereka meletakkan Allah di dalam hati mereka. Allah akan berikan kemenangan kepada kita. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berikan apa yang mereka sangkakan. Sebab tu di dalam hadis disebutkan Allah ikut sangkaan hambanya. Apa yang kita sangka, itu yang kita akan dapat. Kalau kita sangka baik dengan Allah, kita akan dapat baik. Kalau kita sangka buruk dengan Allah, kita akan dapat buruk. Apa yang kita sangka, itulah yang kita akan dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini. Assalamualaikum Syekh, boleh saya tanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang Syekh cakap tadi tu, kat mana dapat hadis tu Syekh? Yang mana ya? Hadis yang Allah berada di sangkaan kita tu. Naam. Ini ada hadis, kita boleh jumpa dalam kitab Bukhari wa Muslim. Oh, Bukhari. Naam. Ya, terima kasih Syekh. Sama-sama. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ana 'inda husn dhann 'abdi bi falyadhunn bi ma syaa. Aku ikut sangkaan hamba-Ku. Apa yang disangka hendak Allah kata, aku ikut. Ini hadis qudsi. Aku ikut sangkaan hamba-Ku. Maka hendaklah disangka apa sahaja yang dia nak dengan aku. Kalau kita nak sangka baik dengan Allah, kita akan dapat kebaikan. Kalau kita sangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan dapat keburukan, wal'iyadu billah. Inilah sedikit pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa Al-Ahzab ini, ataupun peperangan Al-Ahzab ini. Baik, kita cerita satu cerita lagi yang kita boleh ambil iktibar daripada cerita ini. InsyaAllah kita hari ini kita dah sampai juzul 23. Jadi memandangkan kita berada di juzul 23, kita akan cerita tentang, di dalam juzul 23 ada cerita tentang
Nabi Yunus alaihi salam radhiyallahu anhu. Nabi Yunus alaihi salam, Yunus bin Matta. Yunus bin Matta ini daripada kampung yang dinamakan Nainuna. Ada satu kampung di Iraq, ada kampung di Iraq. Daripada situlah Sayyidina Yunus alaihi salam. Sayyidina Yunus alaihi salam adalah seorang nabi yang mulia. Dia diutuskan kepada satu kaum di Iraq. Lalu Sayyidina Yunus alaihi salam dakwah kaum dia. Nabi Yunus alaihi salam dakwah kaum dia di kampungnya. Lalu kaum dia tidak menerima dakwahnya. Dia dakwah. Lalu kaum dia tidak menerima dakwahnya. Lalu Sayyidina Yunus alaihi salam marah. Kenapa mereka tidak menerima dakwahnya? Lalu Sayyidina Yunus alaihi salam meminta daripada Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepada Yunus alaihi salam bahawa kaum kamu akan dibinasakan 3 hari lagi. 3 hari lagi akan turun azab kepada mereka. Maka Sayyidina Yunus alaihi salam sebenarnya Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan Sayyidina Yunus alaihi salam untuk keluar daripada kampungnya. Pada hari yang ketiga barulah dia diizinkan untuk keluar daripada kampungnya. Tapi disebabkan Sayyidina Yunus alaihi salam dia marah kepada kaumnya kerana kaumnya tidak menerima dakwahnya. Dia keluar daripada kampungnya dan dia meninggalkan kaumnya pada hari yang pertama. Sayyidina Yunus alaihissalam keluar pada hari yang pertama hal keadaan marah dan putus asa daripada kaumnya kerana mereka tidak menerima dakwahnya. Tapi dia keluar sebelum Allah izinkan dia untuk keluar. Lalu Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala ingin menguji Sayyidina Yunus alaihi assalam. Maka Sayyidina Yunus alaihi salam keluar berhijrah. Dan semua Nabi berhijrah. Tak ada seorang Nabi pun yang tidak berhijrah. Semua Nabi berhijrah. Keluar daripada kampung halaman. Nabi Muhammad SAW keluar daripada kampung halamannya. Dan semua Nabi berhijrah. Daripada kampung keluar pergi ke kampung lain. Tujuan hijrah ini supaya kita keluar daripada kesusahan untuk kita dapat kesenangan. Mungkin dekat kampung kita ada kesusahan, jadi kita berhijrah. Merantau, pergi cari kerja, pergi sana, pergi sini untuk cari kesenangan. Kita berhijrah. Maka Sayyidina Yunus alaihissalam, dia berhijrah daripada kampungnya dan meninggalkan kampungnya dan kaum dia yang tidak menerima dakwahnya dengan tujuan untuk dia berhijrah, untuk dia dakwah orang lain dan untuk dia senang. Tetapi apabila Sayyidina Yunus alaihissalam keluar dalam keadaan dia tidak meminta izin daripada Allah Subhanahu wa taala, dia seorang nabi, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menguji dia. Lalu Sayyidina Yunus diuji. Sebenarnya kita berhijrah untuk dapat kesenangan, tapi hijrah ni Nabi Yunus alaihissalam dapat ujian. Sayyidina Yunus alaihissalam keluar dan dalam perjalanan dia pergi ke pantai. Lalu dia menemui satu kapal yang sedang berlayar di atas laut. Tapi kapal itu penuh dengan barang. Lalu Sayyidina Yunus alaihissalam isyarat kepada kapten kapal itu untuk dia berhenti. Sayyidina Yunus alaihissalam nak naik, nak pergi, nak bermusafir, nak berhijrah. Maka kapten kapal itu berhenti dan suruh Nabi Yunus alaihissalam. Tapi sebenarnya kapal itu sudah penuh dengan barang dan manusia. Jadi sudah penuh, padat. Jadi Yunus alaihissalam naik ke kapal itu, duduk di hujung sana. Sayyidina Yunus alaihissalam pun semayang. Duduk di hujung kapal sebab tak ada tempat, sesak. Sayyidina Yunus alaihissalam duduk di hujung kapal, duduk di sana semayang.
Ketika mana dia tengah semayang, tiba-tiba ada angin, ribut. Dan kapal itu mula ke kiri ke kanan. Dan semua orang yang dalam atas kapal itu mula kelam kabut. Takut kapal akan tenggelam. Lalu kapten kapal itu, ketua kapal itu kata, ini mungkin ada sebab kenapa jadinya ada angin dan cuaca berubah. Mungkin sebab ada seorang yang buat dosa. Ada pendosa dalam kalangan kita. Ada orang yang lari daripada tuannya. Maka mereka tak ada siapa yang mengaku. Sayyidina Yunus AS tengah semayang di hujung sana. Maka mereka kata, kita buat undian. Kapten kapal kata, kita perlu campak orang yang buat dosa itu ataupun orang yang lari daripada tuannya, kita campak dia supaya kita selamat semua. Kalau tak, kita akan diturunkan azab. Kita akan binasa, kita akan lemas, kita akan tenggelam. Maka kita perlu tahu siapa yang kita campak dia. Mereka buat undian. Undian yang pertama, nama siapa yang naik? Nama Yunus AS. Orang yang ada di hujan yang tengah semayang. Maka mereka orang kata, oh tidak, ini orang baik, orang saleh. Macam mana kita boleh kata dia lari daripada tuannya? Macam mana kita boleh kata dia ada buat kesalahan? Bukan, kita buat undian sekali lagi. Mereka buat undian sekali lagi. Nama Yunus AS juga yang naik. Mereka berkata kita buat sekali lagi. Yang ketiga, nama Yunus AS yang naik. Maka pada akhirnya diorang kata, okey, kita tengok. Kita pergi tanya dia. Dan kita minta pendapat daripada dia. Tengok apa yang dia nak, apa yang dia boleh respon, apa yang dia boleh jawab. Lalu mereka jumpa, mereka berkumpul dan diorang datang kepada Sayyidina Yunus AS. Dia kata, wahai orang saleh, kami dah buat undian. Dan kita bersepakat cuaca berubah dan musibah ini terjadi mungkin disebabkan ada orang yang bersalah, ada orang buat kesalahan daripada kalangan kita. Dan kita dah buat undian 3 kali, nama kamu yang naik. Maka Sayyidina Yunus AS mengaku dia ada buat kesalahan, iaitu dia keluar tanpa izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah satu pengajaran untuk kita semua. Jangan kita tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu perkara. Jangan kita tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu perkara. Sebab bila mana kita tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu perkara, maka kita akan kehilangan perkara itu. Sayyidina Yunus AS dia berhijrah, dia keluar untuk berhijrah, nak dapatkan kesenangan, dan dia keluar daripada kaumnya dalam keadaan dia marah, tapi dia tanpa izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia diuji. Kita tak kata dia dihukum, diazab, tidak. Sebagai seorang Nabi, dia diuji. Dan ujian untuk para Nabi ini untuk mengangkat darjat mereka, dan inilah satu kemuliaan bagi mereka. Maka apabila pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa ini, jangan kita tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu perkara. Begitu juga contohnya kita berdoa. Berdoa, jangan kita tergesa-gesa minta daripada Allah, ya Allah terima doa aku. Sebab kata para ulama, bila kita meminta daripada Allah suatu perkara, kita berdoa, insya-Allah Allah akan, doa ini ada 3 peringkat. Sama ada Allah akan terima di dunia. Contoh apa yang kita doa, ya Allah bagi aku kesenangan, ya Allah bagi aku kesihatan. Sama ada Allah akan bagi kita di dunia, Allah akan bagi sihat, Allah bagi kita senang. Atau kalau apa yang kita doa kita tak dapat, Allah simpan untuk akhirat nanti, Allah akan jadikan sebagai pahala. Maka di hari kiamat nanti kita pergi, dibangkitkan nanti, kita tengok banyak pahala. Maka kita akan tanya Allah, daripada mana pahala ini? Ini berkat doa kamu. Dulu di dunia kamu banyak berdoa, ya Allah bagi aku. Kamu tak dapat di dunia, hari ini kamu dapat dalam bentuk pahala. Yang ketiga, kalau doa kita tidak diterima apa yang kita nak, Allah akan angkat ujian daripada kita. Contoh kita minta, ya Allah bagi aku harta. Allah tak bagi kita harta. Boleh jadi Allah tak bagi harta kepada kita sebab Allah nak angkat ujian daripada kita. Boleh jadi kalau Allah bagi kita harta,
harta itu menjadi asbab kita musnah, kita rosak, kita binasa. Maka Allah tak bagi kita harta sebab Allah nak angkat ujian daripada kita. Tak ada doa yang akan ditolak. Semua doa dalam 3 ni. Sama ada di dunia, di akhirat nanti sebagai pahala, atau diangkat ujian daripada kita. Sebab tu jangan kita tergesa-gesa apabila kita berdoa. Tunggu sahaja. Kata para ulama, apabila hamba itu berdoa, lalu dalam hati dia kata, bilalah ya Allah nak terima doa aku, saat itu Allah tidak akan terima doa dia. Saat kita cakap, ya Allah, bila nak terima, aku dah banyak kali berdoa, saat itu doa kita akan ditolak dan tak akan diterima. Sebab orang ini, dengan sikap kita ini menunjukkan kita tidak percaya kepada Allah. Menunjukkan kita tidak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bila kita berdoa minta daripada Allah. Bila kita minta sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Maka Allah akan bagi pada waktu yang sesuai. Pada waktu yang sesuai, pada situasi yang sesuai. Contohnya, sebagaimana yang diberikan contoh ini oleh Al-Habib Umar. Kalau ada seorang anak minta daripada ayahnya sesuatu perkara. Contoh minta daripada ayahnya pisau atau gunting. Budak yang kecil. Ayah dia tahu benda ni akan memberi mudarat kepada anaknya. Maka ayah dia tidak akan berikan gunting atau pisau kepada anaknya. Walaupun anak tu nak. Ini adalah keinginan anak dia. Dia nak benda tu. Tapi ayah dia tahu, oh ini tak boleh. Benda ni bahaya. Benda ni tak sesuai lagi. Tak sesuai lagi aku bagi kamu pisau. Tak sesuai lagi kamu pegang pisau. Ada waktu dia. Ataupun contohnya anak minta daripada ayahnya manisan, contohnya gula-gula. Dan ayah dia ni jenis orang yang jaga kesihatan anak. Dia nak jaga kesihatan anak, tak nak bagi anak dia makan manis dan sebagainya. Anak dia, bila dia minta sesuatu perkara, ayah dia tak bagi, anak itu dia akan rasa, ayah aku tak suka. Ayah aku tak bagi aku sebab dia tak suka aku. Tapi ayah, bila dia tak bagi anak dia itu apa yang dia minta, sebab dia suka. Sebab dia tak nak anak dia itu kena mudarat. Anak ini akan tahu bila dia dah besar. Bila dah besar baru dia tahu, oh sebab tu ayah aku tak bagi aku pisau. Oh sebab tu ayah aku tak bagi aku makan manis. Oh sebab tu ayah aku tak bagi aku keluar. Oh sebab tu ayah aku tak bagi aku jumpa dengan orang ini, orang yang tak baik. Oh bila dah besar. Pada waktu dia kecil dia ingat bahawa ayah dia tak suka dia sebab tu tak bagi. Tapi sebenarnya ayah dia sangat sayang dia sebab tu dia. Begitu juga keadaan kita dengan Allah Subhanahu. Kita sebagai hamba Allah itu sebagai Tuhan yang menjaga kita, yang memelihara kita. Apa perkara yang kita minta, yang kita rasa ini yang kita nak, inilah kemahuan kita. Kadang-kadang Allah tak bagi. Sebab apa? Sebab Allah tahu ini bukan yang terbaik untuk kita. Yang terbaik untuk kita benda lain. Yang terbaik untuk kita bukan di dunia, di akhirat nanti. Sebab tu Allah tidak berikan segala apa yang kita minta. Dan kenapa Allah tak bagi kita segala apa yang kita minta itu Allah tak tunaikan? Supaya hamba sentiasa kembali kepadanya. Sentiasa ingat kepadanya. Sentiasa merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kita sambung cerita Nabi Yunus AS. Kemudian Nabi Yunus AS duduk di dalam Nabi Yunus AS kata, aku ada buat kesalahan. Maka akulah orang yang layak dicampak. Lalu mereka campak Nabi Yunus AS. Kemudian Sayyidina Yunus AS sebelum dia masuk ke dalam air, Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan satu ikan paus yang besar untuk menelan Sayyidina Yunus AS. Tapi Allah kata kepada ikan paus itu, jangan kamu patahkan tulangnya, jangan kamu makan sedikit pun dagingnya, dan jangan kamu rosakkan rambutnya. Maksudnya
jangan kamu usik, jangan kamu sentuh, jangan kamu rosakkan badan dia. Lalu Nabi Yunus ketika mana dia dicampakkan, terus masuk ke perut ikan paus itu. Dan Nabi Yunus AS duduk di dalam perut ikan paus itu. Dan ini adalah satu ujian sebenarnya. Sebab dalam kegelapan perut ikan paus, kegelapan laut, kegelapan malam, macam mana keadaan Nabi Yunus AS pada ketika itu? Dalam perut ikan paus, di bawah air, pada waktu malam. 3 kegelapan. Kegelapan ikan paus, kegelapan air laut, kegelapan waktu malam. Pada ketika itu Sayyidina Yunus AS, Allah hantar satu peringatan kepada Nabi Yunus AS, dapat dengar ikan-ikan yang di bawah air itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ikan paus, semua ikan-ikan yang di dalam laut, semua benda yang di langit dan bumi bertasbih. Allah Subhanahu wa taala sudah cerita dalam Al-Quran bahawa semua benda yang di langit dan bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Yunus AS dengar ikan paus, ikan itu, ikan ini, ikan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ketika itu Sayyidina Yunus AS baca doa yang masyhur, yang sangat masyhur, yang kita digalakkan baca waktu kesusahan, waktu kita ada kesusahan, waktu kita diuji, waktu kita susah, waktu kita gelisah, waktu kita tidak senang. Baca doa ini. InsyaAllah dengan berkat doa Nabi Yunus AS ini, Allah angkat ujian-ujian itu. Allah berikan ketenangan di dalam hati kita. Waktu itu Sayyidina Yunus AS kata, Ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau, subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, sesungguhnya aku hamba yang zalim. Kita lihat pada ketika itu, apabila hamba dia merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengaku kesalahan dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, terus Allah memerintahkan ikan paus itu untuk mengeluarkan Nabi Yunus AS daripada perutnya. Terus Nabi Yunus AS dikeluarkan dan Nabi Yunus AS selamat. Ketika mana Nabi Yunus AS keluar, biasa dia duduk dalam ikan paus itu bukan sehari. Dia duduk lama. Maka seperti biasa badannya lemah. Sebab manusia duduk dalam ikan paus, dalam perut ikan. Ini benda yang mustahil berlaku. Jadi badan dia lemah. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan bumi untuk mengeluarkan satu pokok yang dipanggil al-yaqtin. Al-yaqtin ini adalah pokok labu. Pokok labu. Pokok labu ini macam-macam vitamin yang ada. Rasulullah SAW suka makan buah labu. Kita boleh panggil buah dan kita boleh panggil sayur labu. Buah labu ini Nabi SAW sangat suka. Maka buah labu ini macam-macam vitamin dalam dia. Lalu Nabi Yunus AS makan daripada buah labu, lalu dia sihat semula. Badan dia sihat semula dan dia kembali jadi kuat semula. Sayyidina Yunus AS pun balik ke kampung halamannya. Bila dia sampai, dia tengok kampung dia, kaum dia, semua mereka sudah beriman. Semua kaum dia sudah beriman. Sebab apa? Sebab selepas Nabi Yunus AS keluar daripada kampung dia, dia maklumkan kepada kaumnya bahawa Allah sudah janji bahawa 3 hari lagi kamu akan diturun azab. Dan Sayyidina Yunus AS keluar pada hari yang pertama. Jadi mereka takut. Dan mereka percaya bahawa Allah akan turunkan azab. Lalu apa yang mereka buat? Pada ketika itu mereka 100,000. Kaum Nabi Yunus AS dekat kampung dia itu 100,000. Semua mereka keluar daripada kampung itu dalam keadaan bertaubat dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak menurunkan azab.
mereka lelaki, perempuan, binatang, semua mereka. Macam orang yang keluar istisqa, salat istisqa meminta air, digalakkan kita bawa orang-orang yang lemah, orang-orang tua, budak-budak kecil, perempuan, binatang-binatang ternakan kita keluar, kita bawa semua mereka supaya bila Allah pandang, Allah kesian kepada kita dengan berkat-berkat mereka ni, lalu Allah turunkan hujan. Maka kaum Nabi Yunus AS, ketika mana Nabi Yunus keluar dan dia bagi tahu 3 hari lagi akan diturun azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka takut. Lalu mereka keluar daripada kampung itu meminta berdoa, ya Allah jangan turunkan azab. Lalu Allah angkat azab daripada mereka. Dalam banyak Nabi dan banyak kaum Nabi Yunus AS sahaja yang sebenarnya sudah ditetapkan azab, lalu Allah angkat azab daripada mereka. Dalam banyak Nabi dan banyak kaum Nabi Yunus sahaja yang semua mereka beriman dengan Nabi Yunus. Tak ada seorang pun yang tak beriman. Nabi Musa ada yang beriman, ada yang tak beriman, ada seorang, 2 orang, 3 orang. Nabi Muhammad pun sama juga. Semua Nabi akan ada daripada kaum mereka yang tak beriman. Tapi Nabi Yunus AS, kaum dia semua beriman. 100,000 yang ada di tempat dia itu, tempat yang diutuskan dia sebagai seorang rasul di tempat itu, semua mereka beriman. Maka inilah cerita Nabi Yunus AS yang kita boleh ambil daripada pengajaran daripada cerita ini, bahawa jangan kita tergesa-gesa meminta sesuatu perkara daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mempersoalkan kenapa ya Allah engkau tak bagi. Dan pengajaran yang kedua yang kita boleh ambil, hendaklah kita sentiasa kembali kepada Allah, rendahkan diri kepada Allah. Bila kita rendahkan diri, hamba yang merendahkan diri kepada Tuhan, Allah akan bantu dia, Allah akan maafkan dia. Nabi Yunus AS, ketika mana waktu dia sudah susah, dalam kegelapan, dalam kesusahan, Sayyidina Yunus AS kata, ya la ilaha illa anta subhanak, ya Allah, tak ada Tuhan melainkan engkau, maha suci, engkau suci daripada segala kekurangan, aku hamba yang zalim, aku hamba yang salah. Bila Allah lihat hambanya yang bertaubah, yang betul-betul dia kembali kepada Allah, selamatkan Nabi Yunus AS. Begitu juga kita, apabila Allah lihat daripada hati kita ada taubah, ada niat, aku nak berubah. Dalam bulan Ramadan ini aku nak berubah jadi hamba yang baik, jadi suami yang baik, jadi isteri yang baik, jadi anak yang baik, jadi ibu bapa yang baik, yang menjadi asbab orang lain senang, menjadi asbab Allah redha ke atas kita, menjadi asbab Allah turunkan rahmat dalam rumah kita. Bila Allah lihat niat kita itu, niat yang ada dalam hati kita ini, Allah akan bantu kita. Yang penting perlu ada niat dan azam untuk kembali kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya pada bulan Ramadan ini, bulan pengampunan, bulan rahmah, dan bulan untuk kita buka muka surat baru dan padamkan segala kekurangan, segala kesalahan, segala dosa-dosa yang kita pernah lakukan, sama ada kesalahan dan dosa luaran maupun dalaman, dosa-dosa hati seperti hasad, dengki, riya, ujub. Inilah bulan Ramadan, bulan untuk membersihkan hati kita daripada kekotoran itu, kerana Allah Subhanahu Wa Taala memandang hati, dan Allah Subhanahu Wa Taala memandang hati, itulah tempat Allah pandang. Tapi bila Allah lihat, kalau Allah tengok dalam hati kita ada kekotoran, maka kita tidak akan dapat pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kita pergi kepada seorang tu, kita bawa satu bekas yang kotor, satu pinggan, kita kata satu pinggan yang kotor, dan kita minta daripada madu yang mahal. Dia ada madu mahal, kita dapat tahu kawan kita ada madu yang mahal, lalu kita datang kepada bawa pinggan nak madu daripada dia, tapi pinggan kita dah ada kotor, ada najis. Kawan kita ini, dia akan bagi kita tak madu tu. Sudah pasti dia tak akan bagi, dia akan suruh kita tukar pinggan ataupun basuh pinggan, barulah dia akan bagi madu, sebab dia nak bagi benda yang mahal. Dia nak bagi kita benda yang dia ada, benda yang dia miliki, benda yang mahal. Kalau pinggan kita kotor, maka dia tak akan bagi. Begitu juga hati kita. Ini hati kita ibarat pinggan yang Allah pandang. Kalau kita nak pandangan daripada Allah, kita nak Allah pandang kita nak rahmat daripada Allah, pemberian Allah, pengampunan Allah, redha Allah, kesucian hati kita ini, Allah dapat sucikan hati kita, perlu kita kosongkan hati kita daripada segala kekotoran itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan luaran dan dalaman kita,
dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhlak kita seperti akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita seperti hati baginda sallallahu alaihi wasallam, hati yang tak pernah simpan hasad, dengki, pendam, dendam, benci kepada mana-mana orang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan segala amalan kita itu amalan yang إخلاص. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Minta maaf kalau ada salah silap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita hari ini dalam kelas online, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita insya-Allah di dalam syurga Firdaus bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syekh. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.